Jom kita rungkai nota tutorial ni untuk kuasai aplikasi Gemini dalam portal Delima. Cikgu asyik sembang pasal AI sekarang kan? Tapi susah sangat ke nak guna sebenarnya? Senang cerita, Gemini ni AI dari Google. Ia cepat faham dan tolong jana idea kilat. Boleh anggap Gemini ni macam pembantu digital peribadi cikgu-cikgu kat dalam kelas. Memang gempak. Dia punya pantas tu sekelip mata je bahan mengajar cikgu siap lepas kita bagi arahan. Bayangkan buat kuis, fikir aktiviti PDP dan rangka objektif pembelajaran pun dia boleh tolong settlekan. Tak cukup tu, latihan murid, idea BBM, nota ringkas, semua jalan. Senang betul kerja kita? Macam mana nak mula? Log masuk Delima, cari je logo bintang Gemini, klik dan terus type. Contohnya, type je suruh buat 5 soalan kuis pendidikan Islam tahun 3 bab adab makan. Serius, dalam beberapa saat je, Gemini terus bagi soalan, siap dengan jawapan lengkap. Magic kan? Tapi ingat, rahsia dia cikgu kena bagi arahan jelas, nyatakan tahun dan subjek betul-betul. Wajib semak balik tahu jawapan AI tu. Tambah detail sikit dalam arahan untuk hasil terbaik. Jangan risau, AI tak akan ganti cikgu. Dia cuma nak ringankan beban dan cetus idea baru. Nak tahu cara buat game tanpa koding atau jadikan nota sebagai AI? Kena tunggu episod depan. Kredit nota untuk Ustazah Nur Asia. Jadi, berapa jam cikgu nak jimatkan minggu ni dengan Gemini?